Assalamualaikum. Hai, nama saya Cik Nur Aina Zira binti Cik Afandi, wartawan PBS Channel TV PSS Sekolah Kebangsaan Pagar Besi, Kuala Nerus, Terengganu. Pada 28 Februari 2026 telah berlangsungnya Mesyuarat Agung PIPG Sekolah Kebangsaan Pagar Besi kali ke-42. Mari kita saksikan perjalanan majlis tersebut. Simbolik kesediaan kita untuk memulakan sembahyang masa hadapan. طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. Berkaitan tampilan hadis dua belah orang tidak dapat membaca. Pergi ke sekolah renang, di stand-up, dua belah orang. Seterusnya, perhatikan Mesyuarat Agung PIPG Sekolah Pagar Besi kali ke-42 tahun 2026. Terima kasih kepada Negara dari Ustazah Azura Encik Izalman bin Ismail. Ada contoh? Meriahkan mesyuarat PIPG sekolah kami. Sekian sahaja laporan daripada saya, Cik Nur Aina Zira binti Cik Afandi. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Shalom like a diamond.